nak pergi melepak kedai kopi, tapi kena jalan kaki sebab kereta banyak, tak ada parking. Nama kedai kopi ni apa? Diri keju apa? Kopi dan keju. Kopi dan keju. Nanti kena cek balik nama kedai kopi ni apa. Sebab tak ingat. Tak ada parking. Ya. Oh, sini ada parking. Boleh parking ni. Nampak. Tanya dia jauh lagi tak? Bang, kedai kopinya dalam ni bang eh? Ya betul. Ni terus je. Tu yang lampu tu ke? Abang terus lepas jambatan ambil kiri straight je jalan. Kedai dia besar bang? Agak sampai Besar. tepi sungai boleh duduk. Oh ya? Banyak Ada tempat dan sungai pun boleh. Oh ya? Okey bang, masih bang eh? Itu gaji. Patut kita naik situ gaji. Ya? Allah. Tak apalah, jalan sikit. Ui, gelap lah. Tak ada lampu. Betul. Kat sini kalau kena colik macam mana? Yang ni janganlah cakap Ui. bukan-bukan. Ada tu, boleh nampak ke? Boleh masuk yang Ada bukit tu. Bukit apa tu? Tak boleh nampak. Nampak ke? Ada bukit. Bukit Melawati tak? Ni Bukit Melawati. Ya, sebab tu namanya bukit ke Batu Kes. Tapi waktu malam tak nampak lah. Oh. Betul ke rumah dia? Oh, ni ke yang lepas jambatan tadi tu ke? Yang dalam cakap aku tak nampak jambatan ke? Ni? Ya, tadi kan ada jambatan tu dia cakap aku nak jumpa jambatan tu tak nampak. Tu kedai lain tak? Weh, bau durian. Oh, di sini ada rumah-rumah sini. Oh, sini jambatannya. Agaknya orang bising lah yang. Ha? Orang bising agak. Oh, ni tinggal dia yang. Mana dia? Gelap lah. Demi nak kopi. Sangat pun nampak. 50. Aduh, ni. Kalau tak sedap ni memang siap kan? Dia kata RM15 kan satu tu kan. Ni yang RM15 tu. Mana yang? Tahu dia kata terus je. Terus mana sana? Sana ke sini? Sudah. Terus je. Sana kot. Tak tahu. Ha? Ui, gelap. Orang. Gelap weh. Dia ni nak apa? Tak apa? Kat sungai, bagai-bagai. Memang gelap. Memang kameranya memang tak nampak lah. Cerita dia. Ya ke? Si dengar je lah Piti cakap. Tengah je lah. Kalau hari biasa mungkin okey. Tapi kita je ke yang jalan kaki? Kita je lah. Sebab yang lain dia jalan kaki dulu. Oh, sini ada juga parking Ni dia orang parking kat mana? Tak boleh. Oh, ni dia yang awal kalau tak penuh boleh masuk kot ya. Yelah. Tadi dah penuh. Oh. Tapi kat dalam ni pun penuh dah parking. Tu ke? Dia ada dua dia kata kat dalam ni. Kat dalam ni ada dua. Ni. Oh, dia orang pun banyak naik motor tengok. Naik motor senang. Tak ada apa ojek. Biasa kita naik Grab lah. Masalahnya semata-mata nak pergi sini naik Grab baik tak payah. Kalau kita daripada KL, okey lah. Ni lah tempat dia Wah. Tengok tu dia orang makan dekat situ. Wah. Cantik Ni tempat dia. Putri di Rimba Cafe. Ni ke yang nama dia tadi? Yelah, betul lah. Bukan kopi dengan keju. Ni kopi dengan keju. Ni kopi dengan keju. Roti bakar je lah, kita dah kenyang.
Dia ada nasi lemak. Ada nasi goreng. Ada ke? Nasi goreng? Macam tak ada. Nasi lemak ada. Ramen. Ala carte. So, dia banyak kopi lah. Masakan padang ala carte tom yum Ada? Ada duduk. Lepas tu nak duduk je kat mana? Oh, kita pusing-pusing dulu. Oh, ni tempat lepak dia. Ini dah ni. Oh ni dah. Kopinya belah mana? Oh, kopinya kat sini. 第一次听啊，上海屋子那种你去菜中啊，那种海的。 Ni kopi dia. Kopi kampung kayu api. Kopi Solo. Kopi O. Siap sekali dengar ada biskut. Set couple. Kopi O, kopi susu. Kita ambil apa yang? Susu lah. Hot. Ais. Yang ais kat atas. Okey. Ni lah. Kat sini lah. Oh, ni kopinya ni. Sila. Dia buat kopi kat sini. Pesan kat kaunter. Kau beratur sini. Akak ni beratur je. Bang, Spanish latte, kopi kampung, susu. Spanish latte tu ais lah. Ais, duduk ais. Kopi pun ais. Kopi susu ais lah. Ais. Lepas tu roti bakar kaya dengan apa tadi? Kaya dengan butter lah. Kaya dengan butter. Satu. Satu. Itu je. Untuk masakan ala carte belah mana ya? Dekat sana. Oh, awal. Abang nama? Pak. Okey. Kita masuk lah batu yang kecil ni kat kopi sana bang. Bang, ni letak mana? Isinya? Pegang dulu. Tak expected tu. Tak, tapi dia kau kata expected. Apa? Terima kasih bang. Yeah, I will. Adam, Arin, Arin, Baru Betawi. Nasi goreng Pattaya ada? Satu. QR eh? Pattaya tu. Rosalina, Rosalina, Kenapa duduk sini yang? Okey. Akmal, makanan siap.
Ujung. Tanggal bang. Begini je bang. Apa tu? Haras makanan siap. Zul. SK. SK. Oh ada 1,000 ke tak ada? Memang return 5%. Kopi dia sedap. Saya punya tak tahu lah. Dia ni roti. Roti dia roti dia kaya dengan butter. Sama ke? Kelas kalau. Dah. Yang jangan bercakap kan. Tak gambar ni. Ya. Akmal. Makanan siap. Zul. Zul, makanan siap. Boleh lah roti dia. Kena lah. Malam-malam makan macam ni sedap. Sedap ah. Pergi tempat macam ni makan nasi goreng baik pergi kedai mamak. Rasa ayam hari ni okey tak? Yang ni barista. Tak rotinya. Rotinya bukan 3 ke tadi? Rotinya 2 ke 3? Dua. Roti apa ni? Kayak. Dia kaya dengan butter. Tak gambar. Tak gambar. Oh, nak gambar. Kenapa nak kena kat gambar? Apa dia ni? Nah, macam ni ya. Maksudnya kacau. Kacau lah. Bawah tu kan gula dia, susu dia. Kacau, patutnya sebelum buka dia dah goncang. Alah, sama je kan? Benda pun yang detail. Tak banyak yang cakap-cakap. Sudah dalam grup. Sudah dalam grup. Tak pandai minum kopi. Memang, saya bukan penggemar kopi. Eleh. Saya penggemar... Kau uji kopi kampung? Sudah ada satu je lah. Dia sampai 2 je ni lah. Oh, nak order satu je ke? Tak apa, tahu dia dua. Lepas ni kan, apa-apa nak order satu. Dia nak share je. Tak apalah, dia nak rasa kopi barista dia dengan kopi ni mana sedap. Ni kopi kampung. Sedap. Terbaik lain daripada lain. Sedap. Bawah tu lagi susu dia. Roti dia punya kak. Sedap. Sedap kan? Susu dia ada lagi kat bawah tu. Dia minum atas tu sedap. Lama dia batu ni. 20 minit ke? Kalau yang dalam teko tu apa ni? Dalam teko. Ni? Ni lah. Ambil nasi goreng. Makanan ni. Sedap kan? Bang, sos letak sendiri bang Ya, ini letak.
Nah. Tapi ni lagi sedap lah. Okey lah, kena harga dia RM13. RM12. Tapi gula dia banyak lagi bawah tu. Ini yang orang marah ni. Tapi dah wajib tu. Tak adalah okey lah apa ni. Yelah, orang Ni, nak penting. ni RM6 ke RM7 je? Ha, Kopi kampung kan. kopi kampung. Ni kopi barista. Tapi okey lah dia punya kopi tu. Not bad lah. Tapi kaki dia apa? Berpasir. Nampang. Berpasir kaki. Terang pun kat sini. Kat sini tegang. Tapi ni macam nursery. Jadi nursery lah rasa. Ni pokok-pokok ni dia jual ni. Taklah. Dia buat hiasan. Pokok jual ni. Tunjuklah jambatan dia yang tak. Tapi bau kan. Dia dah masak pasti kena kat bawah tu. Dia kata uji lah. Sampai. Sebab kita duduk bawah.